Sedia semua? Assalamualaikum. Kembali lagi dalam episod 1 Rehlah Sirah Pembentukan Negara Madinah. Standard pembelajaran 5.1.1 menyatakan latar belakang Madinah dan 5.1.2 menjelaskan peranan Masjid Nabawi. Selamat menonton semua. Pastikan anda mencatat dan mengingat apa isi kandungan di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Jom ikut Ustazah untuk nyanyi lagu Asas Negara Madinah mengikut melodi Rasulullah dalam mengenangmu. Tahu kan anak murid Ustazah? Jom dengar dahulu Ustazah punya nyanyian. Bismillahirrahmanirrahim. Yasri dikenali kota cahaya, Madinah negara Islam pertama. Didirikan oleh Nabi yang mulia, selepas hijrah tiba di sana. 3 asas penting telah dilaksana menjadi tunjang sebuah negara. Kejaksanaan Nabi kita, Madinah makmur, maju sejahtera. Masjid Nabawi, asas pertama di tanah yatim Bani An-Najjar. Sahabat berganding bahu membina tempat berhimpun umat yang benar. Pusat ibadah, kukuhkan iman, pusat pembelajaran dan juga dakwah, pusat pertemuan, aktiviti masyarakat, pusat pemerintahan, bincang maslahat. Untuk pengetahuan anak murid Ustazah, nama asal Madinah adalah Yasrib. Nama Madinah pula adalah bermaksud kota cahaya yang terletak di semenanjung tanah Arab, iaitu kat mana? Kat utara Mekah. Penduduk Madinah pula terdiri daripada berbilang bangsa, kabilah dan juga agama. Bidang perniagaan seperti perniagaan tamar dan bijiri menjadi salah satu sumber ekonomi mereka. Dan antara kabilah yang paling berpengaruh di Madinah adalah yang pertama dalam kalangan orang Arab, iaitu Aus dan Khazraj. Yang warna biru tersebut adalah dalam kalangan orang Arab. Dalam kalangan orang Yahudi, iaitu yang berwarna merah tersebut, iaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani Quraizah. Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani Quraizah. Itulah penduduk yang ada di Madinah pada ketika itu. Tapi apa yang menjadi kebimbangannya adalah penduduk-penduduk di Madinah berpecah belah. Sering berlaku peperangan konflik antara mereka. Oleh itu, apabila sampainya Rasulullah SAW sebagai ketua umat Islam di Madinah, maka termeterailah 3 asas utama pembentukan negara Madinah pada ketika itu. Yang pertama, pembinaan masjid. Yang kedua, ukhuwah persaudaraan Islam antara Muhajirin dan Ansar. Dan yang ketiga adalah Piagam Madinah, iaitu perlembagaan negara yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kita akan huraikan sebentar lagi ketiga-tiga perkara tersebut. Yang pertama, asas pertama adalah pembinaan Masjid An-Nabawi. Di belakang Ustazah adalah Masjid An-Nabawi pada 1 Hijrah. Jadi perkara pertama yang Nabi Muhammad lakukan apabila tiba di Madinah ialah pembinaan masjid di tapak tanah yang dimiliki oleh 2 anak yatim, iaitu daripada Bani An-Najjar. Baginda dan para sahabat berganding bahu dalam pembinaan masjid tersebut. Nabi menjadikan masjid berperanan sebagai yang pertama sebagai pusat ibadah bagi mengukuhkan keimanan kepada Allah, yang kedua sebagai pusat pendidikan ataupun pembelajaran agama Islam dan perkembangan ilmu serta dakwah di sana. Yang ketiga adalah pusat pertemuan ataupun musyawarah berhimpunnya umat Islam. Yang keempat adalah pusat pemerintahan
yang menjadi tempat perbincangan Nabi dengan para sahabat sebelum membuat satu keputusan. Yang kelima adalah pusat ukhuwah ataupun kita sebut tadi sebagai pusat pertemuan musyawarah. Itu adalah poin yang sama. Jom ikut Ustazah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita dah siap untuk rehlah episod 1. Rehlah sirah episod yang pertama. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita buat aktiviti yang telah Ustazah sediakan.